Kenapa dah bawa balik ni kelapa ni? Cikgu cakap, kalau cikgu cakap siapa nak bawa balik bawa je lah. Ini apa benda? Buah kelapa. Yelah, untuk apa? Kat sekolah untuk apa? Main bowling. Main bowling. Lepas tu bawa balik. Nak buat apa? Nak makan. Nak makan? Ini dah tua ni. So dia dikopek. Dia suruh dia dikopek. Siapa? Suruh dia dikopek. Suruh dia Jadi dikopek. sekolah petang tak payah datang. Asal pula? Betul. Yang bapak pergi kopek. Tak masuk tak ni. Aras? Nak minum air kelapa? Ha. Nak minum air kelapa? Nak. Ini kelapa tua lah. Sabut tak keluar habis. Ini yelah dia buat bowling kat sekolah. Manalah kalau cabut-sabut macam mana dia nak tergolek? Pecah ke? Oh member dah ambil ais dah. Nak minum air kelapa. Ini kelapa tua kan? Kau boleh minum. Kan dekat rumah Nek Mi kan selalu minum. Aduh letih lah. Awaknya pun lah kopek awaknya. Yalah harus belajar. Apa tu? Jadi coconut. Siap ambil ais tu. Ada tu kepala dia. Tu coconut ni. Coconut dalam. Nanti tumpah air dia. Gaya ada gaya. Tak ada air. Dah busuk. Tak busuk. Ni pun dah busuk. Aras. Tak ada air. Lu.